Jom kita baca perkongsian dari salah seorang penyimpan emas saya. Baru saya faham 3 kali pusingan saya join kutu taman iaitu hampir 6 tahun. Setiap bulan saya konsisten bayar kutu RM120 dari tahun 2021 dan dapat RM2,880. Namun, bila tidak simpan emas, saya tidak nampak apa-apa profit. Baik. Dari buku kewangan terkenal The Richest Man in Babylon, ada 3 bahagian yang diceritakan berkaitan simpanan sebagai langkah menuju kekayaan. Yang pertama, simpanan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan anda. Yang kedua, laburkan simpanan tersebut supaya ia boleh bertambah nilai. Dan yang ketiga, jangan melabur dalam skip cepat kaya atau pelaburan yang anda tidak ada ilmu. Di sini anda boleh nampak, duit simpanan jangka panjang sangat merugikan jika ia tidak dilaburkan. Kerana duit, walaupun nombornya kekal, tetapi ia akan jatuh nilai setiap tahun. Jika anda memiliki simpanan RM100,000, dalam tempoh masa 5 tahun, nilai kuasa beli akan berkurangan menjadi RM90,000 dengan kadar inflasi secara purata 2.15% setahun. Berbeza dengan emas fizikal. Walaupun ia tiada dividen, tetapi ia adalah simpanan kalias inflasi dan simpanan yang sangat menguntungkan untuk jangka panjang. Tetapi apa yang lebih penting ialah ilmu kewangan yang betul. Ini bukan sahaja untuk mengelakkan anda dari rugi dalam simpanan dan pelaburan, ia juga penting untuk anda belajar cara bagaimana anda boleh maksimumkan keuntungan dalam portfolio simpanan yang berbeza. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.